Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini harapan diri. Anda bersama saya Norzawani Miskon. Seorang adun Perikatan Nasional dari Melaka mempersoal keperluan menyanyikan lagu negaraku dalam persidangan Dewan Undangan Negeri yang dianggap sebagai unusual. Pada ketika itu, semua ahli Dewan Rakyat sudah pun menyanyikan lagu negaraku. Dia kemudian berdiri mengulangi hujahannya sambil mempersoal sama ada nyanyian lagu negaraku pada awal persidangan adalah perkara biasa. Susulan pendirian pelik adun itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Ibrahim Durum menjelaskan tentang amalan menyanyikan lagu negaraku dalam Kerajaan Negeri Melaka yang merupakan amalan biasa. Untuk rekod, amalan menyanyikan lagu negaraku dan lagu negeri Melaka Maju Jaya dilaksanakan setiap Isnin pada jam 10 pagi. Baik, dalam perkembangan lain, tindakan seorang adun Terengganu Muhammad Fakhruddin Muhammad Fauzi yang didakwa meremehkan Perlembagaan Persekutuan dengan mengatakan ia hanya sekadar kertas dianggap sebagai tindakan yang memperkecil kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Peguam Dr. Zulkarnain Luqman mempersoal adakah adun surah itu sedar atau tidak bahawa Perlembagaan Malaysia berkait rapat dengan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dalam Perlembagaan Malaysia, kesemua jawatan-jawatan penting dalam kerajaan seperti Perdana Menteri, Menteri, Ketua Polis, Panglima Tentera, Ketua Hakim, Peguam Negara dan banyak lagi jawatan penting kerajaan kesemuanya perlu mendapat perkenan agung atau Majlis Raja-Raja. Tulisan adun itu dianggap memperkecilkan kuasa dan kedaulatan agung dan Majlis Raja-Raja. Ia juga boleh dilihat sebagai cenderung kepada perbuatan menghasut rakyat untuk mengurangkan kepercayaan rakyat kepada Agong dan Majlis Raja-Raja. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegur sikap pemimpin pembangkang yang bermanis muka ketika meminta peruntukan tetapi di belakang selepas peruntukan diluluskan, mereka kembali menghentam Perdana Menteri. Ahmad Zahid berkata tidak salah untuk berbeza pendapat, namun jangan sampai menghentam seolah-olah tidak berterima kasih. Katanya beliau tidak mahu menyebut siapa individu berkenaan, namun itulah yang berlaku di negeri pembangkang. Ahmad Zahid berkata sikap begitu perlu diubah kerana ia sesuatu perkara yang tidak baik. Baiklah, paparan sebentar tadi mengakhiri berita hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.